Beringat saya minggu depan boleh jadi kita akan jumpa dengan musim boh dalam 3 wilayah tempat kita saya. Jadi pihak Krum Utuk mari pesan dah istihad dah suruh kita tu beringat kerana tanggal 17 hingga sampai tanggal 22 Pusecik Kayun 2548 kita akan jumpa dengan hujan lebat saya. Tu dia kata takut-takutnya nak jadi namtun caplan. Ai boh ai banjir ni dengan serta merta dengan tak ada nak kira saya. Tak ada nak kira, tak ada khabar macam itulah saya. Jadi saya mana duduk di kawasan 3 wilayah kita ni, bolehlah kita buat siap bela-bela, beringat bela-bela. Nampak hujan lebat-lebat tu, jelarah tu, kena beringat lah saya. Jadi hak pentingnya sana siapa-siapa nak cumi mata ni sana. Nak cumi mata ni boleh tekan di gagal bawah ni kita nak tepek sana. Cumi mata jihanya Shimano saya. Molek lah saya kita bakar macam ni saya. Isteri kita kata kita bakar supaya mata buta. Tapi molek sana. Jadi benda ni saya tak ada penting ni kalau mari tu. Hak pentingnya saya kita kena beringat minggu depan saya 17 sampai 22 tu. Boleh jadi tempat kita ni akan jumpa dengan musim buah. Jangan lupa sapa kepada saya lagi. Kita tekan apa button share dan juga jangan lupa klik time kita insya-Allah kita sapa benda baik-baik, benda yang bermanfaat macam ni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.